Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul. Sesungguhnya Allah menyuruh kita mengambil pengajaran atas peristiwa keputeraan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, kerana ia memperkukuh keimanan dan kecintaan kita terhadap diri baginda dan meneruskan perjuangannya serta tidak melupakan ajaran dan sunnahnya. Syabas dan tahniah pada pengurusi sambutan Tuan Pegawai Daerah Jelbu Tuan Haji Muhammad Rodwan bin Ujang serta ahli-ahli jawatankuasa sambutan, pejabat agama Islam Daerah Jelbu yang berjaya menganjurkan majlis yang penuh bermakna ini. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. Sadaqallahul azim. Dan yang demikian itu, siapa-siapa waman yu'azzim, membesarkan, meraihkan, memuliakan, menghadiri, meramaikan, menganjurkan, mengadakan, semua termasuk dalam perkataan wa man yu'azzim. Siapa-siapa yang meraihkan, membesarkan, memeriahkan, menghadiri, memenuhi jemputan dan sebagainya tadi, sya'air Allah, tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanda-tanda kebesaran Allah banyak. Antaranya diciptakan Allah bumi ini, diciptakan Allah malaikatnya, diciptakan Allah syurga nerakanya, diciptakan Allah makhluk yang bernama manusia, diciptakan banyak perkara. Tetapi salah satu daripada tanda yang paling besar, yang tidak ada tanda yang paling besar melainkan tanda ini, adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.